والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. وروينا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. Kami telah riwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Ismuhu Suddi bin Ajlan. Nama dia adalah Suddi ibn Ajlan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Tiga golongan Rasulullah kata mereka mendapat jaminan daripada Allah, jagaan ataupun jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan. Siapakah tiga golongan tersebut? Yang mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan apa? Jaminan syurga. Yang pertama, rajulun kharaja ghazian fi sabilillah azza wa jalla. Yang pertamanya orang yang berperang pada jalan Allah. Selama di dalam perjalanan dia pergi berperang, sebab perang ni dia kena melibatkan musafir, keluar daripada rumah pergi ke medan perang, selama perjalanan dia, selama keberadaan dia di medan perang, Allah Subhanahu wa taala jamin dia. Fa huwa dhaminun Allah azza wa jalla. Maka dia memperolehi jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala hatta yatawaffahu, sehinggalah dia Allah Ta'ala mewafatkan ataupun mematikan akannya. Jamin tu jamin apa tadi? Kita sebut jamin masuk syurga. Fayudkhilahul al-jannata, maka Allah Ta'ala memasukkan akannya ke dalam syurga. Tiga golongan tadi. Yang pertama, orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala sehingga dia mati syahid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga. Allah Ta'ala sebut dalam beberapa tempat ayat Quran kan, tentang kelebihan orang yang mati syahid ini. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu kata yang mati pada jalan Allah Ta'ala itu mati, bahkan mereka hidup tetapi kamu tidak menyedari. Jadi golongan pertama yang disebut dalam hadis ini adalah golongan yang orang yang berjihad pada jalan Allah. Aw yaruddahu bima la min ajrin wa ghanimatin. Sama ada dia mati ataupun dia pulang dengan membawa pahala ataupun dia membawa ghanimah. Orang yang berperang ni tadi, sama ada dia mati dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga, mati itu disebut sebagai apa? Mati syahid. Yang kedua, ataupun dia tak mati, sebab mati-mati ni ketentuan takdir daripada Allah Ta'ala. Tak semestinya orang perang ni semua ni mati syahid di medan perang. Ramai je daripada kalangan sahabat. Hatta Khalid Al-Walid sendiri berperang. Berkali-kali dia berperang di zaman Rasulullah. Abu Bakar, Umar tak mesti syahid pun. Mati syahid ni satu anugerah kurniaan daripada Allah Ta'ala dan juga ketetapan daripada Allah. Ataupun orang yang pergi berperang tadi, dia memperolehi sama ada pahala min ajrin daripada pahala, ataupun dia dapat ghanimah. Dia tetap dijamin oleh Allah Ta'ala kalau tak mati syahid, dia dapat pahala. Akhirnya kesan hasil daripada pahala itu dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ataupun dia bawa pulang berserta dengan ghanimah. Apa makna ghanimah? Harta rampasan perang. Jadi dua-dua dia dapat. Pahala pun dia dapat, harta rampasan perang pun dia dapat. Ini golongan pertama yang diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga. Wa rajulun raha ilal masjid, dan seseorang yang berpagi-pagi pergi ke masjid, maknanya pergi masjid awal. Kalau dia nak pergi sembahyang subuh, awal lah sebelum subuh itu, sembahyang zuhur awal sebelum zuhur. Begitulah sembahyang yang lain. Dia berpagi-pagi maknanya pergi awal-awal pergi ke masjid. Kalau dia pergi sembahyang Jumaat pula, awal pagi itu dia dapat apa? Ganjaran pahala sebesar seolah-olah dia menafkahkan, menginfakkan apa dia?
unta. Masa yang kedua lembu. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, jadi yang last sekali dapat pahalanya sebagaimana orang yang bersedekah menginfakkan sebiji telur ayam. Maknanya kecil lah pahala dia kerana dia pergi penghujung, dia pergi lambat, pergi sampai ke masjid lambat. Jadi dalam hadis ni kata orang yang pergi awal, dia termasuk golongan yang kedua yang diberi jaminan oleh Allah. Fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahu al-jannata, sehingga orang ni juga dia mati besok Allah Taala janji dia memasukkan dia ke dalam syurga. Dan selalu pergi masjid awal ni. Kan dia ada dalam hadis yang lain, intizarus salah ba'da salah, tunggu sembahyang selepas sembahyang. Fadzalikumur ribaut, yang demikian itu juga disebut sebagai ribaut. Ribaut ni berjaga di perbatasan perang. Orang jaga keselamatan orang-orang yang berperang. Orang tidur, orang rehat kan, dia jaga. Mengikut gilirannya. Masa time dia jaga, orang lain tidur rehat. Lepas tu pula dia pula rehat, orang lain nak jaga. Ini dipanggil ribaut. Ribaut berjaga di perbatasan perang. Jadi tunggu sembahyang, selepas sembahyang ni, bila masuk waktu sembahyang dah selesai dah satu sembahyang waktu yang pertama, lepas tu tunggu waktu sembahyang yang kedua pula. Tak sabar-sabar menanti kedatangan waktu baru. Pas sembahyang tunggu lagi waktu sembahyang. Ini termasuk dapat dia akan memperoleh pahala ribaut. Golongan yang ketiga, wa rajulun dakhala baitahu bisalamin, seseorang yang masuk rumah dia bagi salam. Macam hadis yang lepas yang kita baca semalam kan. Sama ada orang dalam rumah tu ada ke tak ada, disunatkan bagi salam. Disunatkan bagi salam. Kalau orang tak ada, bagi salam kepada siapa? Bagi salam kepada diri sendiri. Fasallimu ala anfusikum. Okey. Dia kata orang yang masuk ke dalam rumahnya bisalamin fahuwa dhaminun Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendapat jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga golongan. Pertama orang berperang, yang keduanya selalu datang awal pergi sembahyang, yang ketiganya orang yang masuk rumah dengan dia memberi salam. Kita masih lagi membincangkan ataupun membahaskan hadis-hadis tentang adab-adab ataupun cara-cara masuk ke dalam rumah. Wa makna dhamin, wa makna dhaminin 'ala Allah Ta'ala ay sahibud dhaman. Sahibud dhaman wa dhaman ar-ri'ayah li syai'. Dhaman maknanya pemeliharaan, jagaan. Bagi sesuatu. Kama yuqalu tamirun wa labinun. Tamirun ay sahibut tamrin. Orang yang ada buah tamar dia panggil tamirun. Kan tamrun tu kan tamar. Anfik walau bisyikki tamrin. Bersedekahlah walaupun dengan sebelah tamar. Dia nak sedekah buah kurma banyak. Kurma zaman Nabi hebat. Makanan asasi. Macam kita sekarang ni bagi beras kat orang. Nak bagi banyak satu gantang tak mampu. Nak bagi secupak pun tak mampu. Dia ada sebiji ya kurma. Kalau dia sedekah sebiji, dia lapar, tak boleh makan, tak ada makanan. Jadi separuh dia makan dan separuh dia sedekah kepada orang. Separuh dia sedekah kepada orang. Jadi orang yang memiliki tamar ini dipanggil tamirun. Maknanya ai sahibut tamrin. Kalau labinun ai sahibul labanin. Orang yang mempunyai susu. Susu juga. Kalau orang Arab dulu zaman Nabi, dia minum susu boleh mengenyangkan. Makan tamar minum susu. Tak payah makan nasi, makan roti, tak payah. Boleh kenyang. Kenyang satu hari. Sebab itu dipanggil apa dia? Tamirun, orang yang mempunyai tamar. Labinun, orang mempunyai laban, iaitu susu. Fa ma'nahu annahu fi ri'ayatillah. Orang yang sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Wa rawaina an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kami telah riwayatkan hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, Jabir kata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila telah masuklah oleh seseorang ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha, maka dia berzikir kepada Allah, inda dukhulihi, ketika masuknya, wa inda ta'amihi, dia berzikir ketika makan. Bismillah sebahagian daripada zikir, masuk rumah bismillah, sebagaimana yang kita hadis yang lepas yang kita baca, nak makan bismillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tengok budak sedang makan, dia kata, ya ghulam, wa idza akalta fasammillah, wahai budak, kalau nak makan kamu baca bismillah. Tengok, bila masuk rumah berzikir, iaitu dengan baca bismillah, dan nak makan pun baca bismillah. Qala syaitanu, lalu syaitan kata kepada geng-geng dia, syaitan kata kepada kawan-kawan dia, la mabitalakum wala asya'a, malam ni tak ada tempat tidurlah kamu dan tak ada makanan, tak ada makan malam. Maknanya syaitan tak berpeluang tidur bersama dengan kita, bersama dengan orang yang berzikir kepada Allah, bersama dengan orang yang baca bismillah ketika dia masuk dalam rumah. Dan syaitan juga tidak berpeluang untuk tumpang sekali makan makanan yang kita makan. Tapi kalau kita tak baca doa, tidur dengan syaitan. Tu yang bangun lambat tu, tidur dengan syaitan. Tidur tu terus tidur 4 sampai ke subuh. Sebab apa tidur dengan syaitan? Syaitan kata, awal lagi, malam masih panjang, malam masih muda, teruskan tidur. Kan hadis yang kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tu kan. Jadi syaitan kata malam masih panjang lagi. Jadi apabila orang tu bangun malam, dia berzikir kepada Allah Ta'ala, lalu dia ada 3 ikatan yang dia ikat dekat tengkuk kita ni. 1 ikatan terungkai. Kita berwuduk, 2 ikatan terungkai. Kita mulai 3 ikatan terungkai. Maka keesokan harinya selepas subuh, kita akan dapat menjalani kehidupan secara nasyat, secara cergas, segar. Kalau tidak, moyok je. Sebab ikatan syaitan itu tidak dirungkaikan daripada tengkuk kita. Tak bermaya, tak bersemangat nak meneruskan aktiviti harian. Kerana ikatan syaitan itu tidak dirungkaikan, tidak dibuang. Jadi kalau orang yang baca bismillah masuk dalam rumah ni, syaitan kata tak ada peluang kamu nak tidur bersama tuan rumah ini. Bila makan pula, kamu tak adalah makan malam ni, syaitan laparlah malam tu. Kalau kita makan tak baca bismillah, dia tumpang sekali. Kita rasa makan banyak dah, kenapa tak kenyang-kenyang ni? Syaitan nak join sekali makanan kita. Jadi kalau kita baca bismillah, sikit pun makanan yang kita makan, di sana ada keberkatan, boleh kenyang. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ta'amul wahid yakfi snain, ta'amul snain yakfi salas. Makanan seorang mencukupi 2 orang. Makanan 2 orang mencukupi 3 orang. Begitulah seterusnya. Sebab di sana ada keberkatan. Itu kalau orang Islam makan. Tapi kalau orang kafir makan, Allah Ta'ala kata apa? Makanlah sebagaimana binatang makan. Fannaru maswal lakum, neraka itu tempat tinggal kamu. Orang kafir ni Allah Ta'ala kata, kamu makan sebagaimana binatang makan. Binatang makan ni dia berhenti tak? Kambing ke kerbau lembu, start pagi, awal pagi dia mula mengunyah, dia kunyah sampai dia nak tidur. Itik kalau dia sudu sampai nak tidur. Itu binatang makan. Allah Ta'ala kata orang kafir pun macam tu makan. Dia susah nak kenyang kerana tak baca bismillah. Jadi syaitan tumpang kepada makanan dia tu tadi. Okey, kita masuk pengajian Sahih Bukhari. Ada yang berapa? 1245. Okey. Okey, terus. Bab seseorang
yang menghabarkan ataupun menceritakan kepada ahli keluarga si mati tentang kematian. Jadi an-na'yu di sini maknanya menceritakan, memberitahu tentang berita kematian seseorang. Sebab apa nak kena bagi tahu? Dia kata an-na'yu iaitu pemberitahuan tentang kematian seseorang. Walaupun dengan pemberitahuan itu menyebabkan orang yang menerima berita, orang yang menerima maklumat tentang kematian ini, khususnya kaum keluarga, sahabat handai, kaum kerabat, akan merasa sedih dengan maklumat atau berita tersebut. Berdasarkan kepada tajuk ini dan hadis yang akan dibaca, maka disyarakkan untuk memberitahu kepada orang ramai tentang maklumat kematian. Tujuan pemberitahuan tersebut supaya bersegera membuat persiapan menguruskan jenazah. Bila orang tahu, senang ataupun cepat mereka mengadakan persiapan untuk menguruskan jenazah. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah kata asra'u bil janazah, maknanya segerakan di dalam menguruskan jenazah. Jenazah ni dia tak boleh tangguh, dia tak boleh lambat-lambatkan, dia kena percepatkan. Kalau jenazah itu orang yang baik, dia tak sabar untuk menerima kebaikan dia, ganjaran dia di dalam kubur. Sebaliknya kalau jenazah itu orang yang tak berapa baik, maka sepatutnya dia telah dihukum oleh malaikat dalam kubur, maka bala musibah itu ditimpakan, dikenakan kepada ahli keluarga si mati. Sebab dia lambat menghantar jenazah itu di dalam kubur. Persiapan itu seperti apa? Seperti persiapan kepada kematian kepada seseorang yang mati itu, maknanya memandikan. Itu di antara perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang hidup. Memandikan selain daripada jenazah orang yang mati syahid. Dia mandi lalu disemayangkan dan dikebumikan. Semua tu kena cepat. Urus mandi, jangan tangguh. Mati hari ni, besok baru nak tanam. Tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada keuzuran syar'i, tak ada alasan-alasan yang munasabah, maka dipersegerakan untuk menguruskan jenazah seperti mandi, sembahyang dan kebumikan. Dan tujuan juga untuk memberitahu kepada orang ramai ini tentang kematian, supaya orang ramai dapat beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk si mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bukan ketika sembahyang tu je, dengar sahaja kematian. Bila dengar tentang maklumat kematian, yang pertama sekali kita sunat sebut apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami daripada Allah kepada Allah Ta'ala kami dikembalikan. Sama ada kita sebut dengan mulut, ataupun dapat maklumat daripada grup WhatsApp kita. Biasa orang sebut apa? Al-Fatihah, si fulan telah meninggal. Dia tak sunat sebut Al-Fatihah lah, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang hantar Al-Fatihah, bila sebut mati Al-Fatihah. Yang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu sikit sangat. Al-Fatihah tu lebih ramai. Okey, yang pertamanya istighfar. Bila kita dapat maklumat tentang kematian, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Dan melaksanakan wasiat. Di antara perkara yang penting diuruskan oleh keluarga si mati ataupun waris. Maknanya apa yang dia wasiatkan. Dan juga menyelesaikan hutang. Hutang ni maknanya disegerakan. Harta benda, wang peninggalan si mati itu diselesaikan dengan wasiat dan juga hutang. Selesai itu dulu, barulah datanya faraid, barulah diagihkan harta itu kepada waris. Yang berikutnya, dia ada tiga keadaan di dalam menyampaikan maklumat tentang kematian. Dia ada tiga keadaan. Bila kita nak ceritakan si fulan telah meninggal dunia, keadaan maklumat yang disampaikan kepada orang tu, dia ada tiga keadaan. Yang pertamanya memberitahu kepada ahli keluarga ataupun sahabat handai
Dan juga orang-orang yang soleh tentang maklumat kematian ini, maka hukum dia sunat. Bila si fulan mati, orang lain tak tahu, kita tahu awal. Bagi tahu pada kaum keluarga dia, kaum kerabat dia, ahli keluarga dia. Itu Ibnu Arabi kata hukum dia sunat. Menyegerakan, menyampaikan maklumat tentang kematian supaya mereka dapat bersedia di dalam menguruskan mayat. Menguruskannya mayat jenazah ni memerlukan masa, memerlukan persiapan yang banyak. Jadi nak kena beritahu awal. Contohnya nak gali kubur, kalau tahu lambat, dah 2 jam 3 jam baru beritahu. Ada tanah-tanah perkuburan ni sifat dia keras. Tanah perkuburan itu terdiri daripada batu-batu kawi. Kawi tahu kawi, bukan kawi, kawi. Batu-batu yang pejal, yang keras. Jadi nak korek gali kubur untuk mengebumikan jenazah makan masa berjam-jam. Jadi perlukan masa. Begitu juga dengan persiapan-persiapan yang lain. Nak beli kain kafannya, panggil orang mandi jenazahnya. Itu kan perlu, semuanya memerlukan masa. Dia kata yang pertama, memberitahu kepada ahli keluarga. Keluarga dia tak tahu lagi ni dia mati, aksiden ke apa. Jadi orang tu ataupun kita dapat maklumat awal, beritahu kaum kerabat, kaum keluarga. Dan juga orang-orang yang soleh. Sebab apa? Sunat beritahu kepada orang yang soleh, sebab dia nak sembahyang jenazah tu tadi. Kan ada hadis yang sahih, mana-mana jenazah yang orang 40 orang yang sembahyang atas jenazah dia, yang tak syirik kepada Allah Ta'ala, dia diampunkan dosa dia oleh Allah dan dia memperoleh syafaat. Syafaat daripada doa orang ramai yang soleh tu tadi. Kalau 40 orang, kalau banyak lagi, lagilah banyak pahala yang dia dapat. Lagilah banyak pahala yang dia dapat. Keadaan yang kedua, beritahu kepada orang lain tentang kematian itu, iaitu mengajak kepada perhimpunan untuk bermegah-megah. Ramai-ramai kepada si mati ini, bermegah-megah apa maksud? Si mati ini dulu dia banyak tolong orang, banyak infak. Macam orang jahiliah. Sebab tu orang jahiliah ni, dia mati, dia sebut kehebatan-kehebatan orang yang meninggal dunia kepada orang ramai. Dihimpunkan orang. Ini perbuatan orang jahiliah. Dia bangga orang ni mati, dia tinggal jasa yang besar. Lalu bila dia terang macam tu, orang pun rasa simpati, kerana mereka berpisah dengan orang yang banyak berjasa dalam masyarakat. Bila simpati itu, termasuklah keluarga sendiri itu sangat sedih dengan kehilangan orang yang mati, menyebabkan dia menangis. Yang itulah mari hadis. Mari hadis apa? Bukan mati kerana sedih sebab mati tu, kerana jasa orang tu. Itu dah menyebabkan keluarga pun mati, sedih. Dan sebahagian mereka upah orang pula supaya menangis di atas kematian. Inilah yang termasuk di dalam hadis Nabi, larangan Nabi SAW, innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi. Sesungguhnya mayat itu diazab dengan tangisan keluarganya. Kita dah bahas berulang kali dalam isu ni, kerana sama ada si mati itu wasiat suruh menangis, ataupun dia upah orang, ataupun dia memang buat perangai macam tu. Bila orang mati dia menangis, bila dia mati orang mati dia menangis, bila dia mati orang pun menangis. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'a. Orang siapa yang mensunahkan, mencontohi perkara yang buruk, dia dapat dosa, dan juga orang yang mengikutnya tidak dikurangkan dosa sedikit pun. Okey, keadaan yang ketiga, memberitahu kematian untuk tujuan meratap. Hak tu hukum haram. Macam orang jahiliah. Niyahah. Termasuk di dalam niyahah ni apa? Buat jamuan. Sebagaimana yang disebut oleh Jabir. Dia kata kunna na'udu istima'a li ahli al-mayyiti wa suna'it ta'ami minan niyahah. Perkataan Jabir dinakalkan oleh semua ulama mazhab, termasuklah dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sendiri sebut. Sesungguhnya menyediakan berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan buat kenuri arwah lah, termasuk di dalam bab ratapan. Tak boleh. Sekarang ni mula nak dihalalkan balik. Nak dibolehkan. Lama dah ulama-ulama dulu, tok-tok guru pondok dulu duk lawan. Sekarang ni nak dihalalkan balik, nak boleh balik.
Mana-mana orang bagi pandangan kata benda ni bid'ah, benda ni makruh yang bid'ah yang mungkar, tak sunat, dia ni ekstrim. Dia nak duduk tengah-tengah mu'tadil. Benda hak salah tu jangan kata salah, kita kena ada corner sikit supaya masyarakat terima kita ni. Dulu orang nak berlawan lama dah dan benda tu hampir lenyap, sekarang ni nak cuba nak ditimbulkan balik. Jadi keadaan yang ketiga ni apa dia? Bertujuan untuk meratap menghimpunkan orang. Dia beritahu ada 3 keadaan tadi kan. Beritahu kepada orang ni untuk menghimpunkan orang, lepas tu nak meratap di atas kematian. Ini hukum dia haram. Sepakat para ulama kata haram. Ratapan ni jelas berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Okey, terus. Qala Imam Al-Bukhari, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najashiyya fil yawm alladhi mata fihi خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita kematian Najasyi pada hari kematiannya. Itu yang ulama ambil dalil daripada perbuatan Rasulullah ni. Hukum-hukum fiqh ni semua ambil dalil berlandaskan ataupun bersumberkan daripada Quran dan hadis. Jadi yang dibolehkan memberitahu tentang kematian ni kerana perbuatan Rasulullah. Bila Raja Najasyi yang memerintah di Habasyah, dia meninggal dunia, Rasulullah iklankan beritahu kepada orang. Raja Najasyi ni dia akhirnya dia masuk Islam. Dia seorang Nasrani. Rasulullah SAW semasa duduk merintah Madinah, dia mengutuskan Ja'far bin Abi Talib jumpa Raja Najasyi, ajak masuk Islam. Jadi perjuangan Rasulullah ni ajak orang masuk Islam ni bukan kepada rakyat biasa sahaja, bahkan pembesar-pembesar negara, raja-raja yang memerintah dalam dunia ni disampaikan dakwah supaya mereka memeluk agama Islam. Ja'far bin Abi Talib ini saudara kepada Sayyidina Ali. Lalu dia baca surah Maryam sampai beberapa ayat. Raja Najasyi menangis, menceritakan tentang kenabian Nabi Isa AS. Rupanya orang Islam ni bukan Muhammad saja dia terima, Isa pun dia terima. Baru dia tahu sekarang ni Muhammad dah muncul. Orang Yahudi dan Nasrani yang ikhlas nak cari kebenaran, mereka menunggu-nunggu kedatangan ataupun kemunculan Nabi akhir zaman. Dia tahu dah muncul. Lalu dia tanyalah beberapa soalan kepada sahabat-sahabat yang wakil Rasulullah ni. Bila dia dengar Ja'far bin Abi Talib baca Quran surah Maryam berkaitan dengan kenabian Nabi Isa, dia pun menangis. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia meninggal tak apa lama pada tu, beberapa tahun dia pun jatuh sakit, meninggal dunia. Lalu Rasulullah iklankan, beritahu kepada orang. Jadi beritahu tentang kematian dia. Lalu kharaja ila musalla. Rasulullah pun keluar ke tempat sembahyang. Fasaffa bihim. Lalu Rasulullah memerintahkan supaya diadakan saf, dibuat saf sembahyang jenazah ni sebagaimana sembahyang 5 waktu dan juga sembahyang-sembahyang lain. Sembahyang 5 waktu ada saf kan? Sembahyang Jumaat pun bersaf, maka sembahyang jenazah pun begitu. Dan Rasulullah wa kabbara 4. Rasulullah takbir berapa kali? Maknanya takbir 4 kali. Jadi Rasulullah dia sembahyang jenazah itu, sembahyang apa dia panggil? Sembahyang jenazah yang tak ada di depan, sembahyang berhubung dengan orang mati ni. Bila sembahyang jenazah ada depan, dia bagi sembahyang jenazah kan. Kalau jenazah tak ada di depan, duduk jauh. Rasulullah duduk Madinah. Raja Najasyi yang mati tu duduk di Habsyah. Dia bagi sembahyang apa? Sembahyang gaib. Berdasarkan kepada hadis ni. Berdasarkan kepada hadis ni. Rasulullah sembahyang di masjid kan, di musalla. Sebab tu dalam mazhab Hanafi tak boleh sembahyang jenazah atas dalam masjid.
Man shalla ala janazatin fi masjid fala syai'a lahu. Orang siapa yang sembahyang jenazah dalam masjid, tak ada apa. Tak ada apa, tak ada pahala. Sia-sia, makruh sembahyang jenazah ni duduk dalam masjid. Kita sembahyang, kita duduk dalam masjid okeylah sebab kita masih hidup. Jenazah duduk dalam masjid tak boleh, makruh. Sebab Rasulullah sendiri dia pergi musalla sembahyang. Jenazah tu tak adalah, tapi nak ceritanya dia sembahyang jenazah itu dia tak sembahyang di masjid. Itu pendapat mazhab Hanafi. Sebab tu kalau kita duduk di tempat negara-negara yang mengamalkan mazhab Hanafi ni, kita tak akan jumpa mereka sembahyang jenazah, jenazah tu dibawa masuk dalam masjid. Jenazah tu dianggap sebagai bangkai. Jadi orang duduk dalam masjid, jenazah tu mesti kena letak luar masjid. Kerana fala syai'a lahu, tak dapat apa, sia-sia. Mazhab Syafi'i beramal dengan hadis yang sama. Fala syai'a lahu, tak ada apa, dia tak ada dosa. Man shalla janazatan fil masjid fala syai'a lahu. Siapa-siapa yang sembahyang jenazah dalam masjid, fala syai'a lahu, tak ada apa-apa salah. Dia faham macam tu Imam Syafi'i. Maka sebab tu dalam mazhab kita jenazah boleh duduk dalam masjid. Tetapi ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah kata, adakah kamu lupa zaman Rasulullah dulu, Rasulullah sembahyang, sahabat yang meninggal dunia dalam masjid. Oleh kerana itu mazhab Syafi'i kita dan juga mazhab yang beramal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini, boleh sembahyang jenazah di dalam masjid. Jenazah tu duduk dalam masjid tidak menjadi satu kesalahan. Yang seterusnya, hujah bagi orang yang mengharuskan sembahyang ghaib. Ada ulama kata sembahyang ghaib ini tidak disyariatkan, hanya tertentu kepada Raja Najasyi. Sebab Raja Najasyi dia meninggal dunia, tak ada orang nak sembahyang atas jenazah dia. Di Habsyah ni orang kafir, Kristian banyak. Sebab tu Rasulullah sembahyang, tak ada orang nak menyembahyangkan atas jenazah dia. Tak ada orang Islam. Dia masuk Islam jadinya sini, dia sembunyikan keislaman dia daripada rakyat dia. Takut dia ditentang, takut dia dijatuhkan, ditumbangkan. Sebab rakyat dia Kristian. Jadi atas alasan itu Rasulullah sembahyang jenazah. Bila dia meninggal dunia, sembahyang jenazah, sembahyang ghaib. Sebab tu Rasulullah sembahyang. Banyak ulama kata itu khusus bagi Rasulullah je, khusus kepada Raja Najasyi je. Sebab tak ada orang nak sembahyang atas jenazah dia. Tetapi kalau ada mana-mana orang dah sembahyang atas jenazah dia, tak perlu lagi kita sembahyang. Itu pendapat yang pertama. Tetapi sebahagian ulama, di antaranya mazhab kita Syafi'i, menerima adanya sembahyang ghaib. Menerima adanya sembahyang ghaib. Tapi dengan syarat bahawa orang yang nak sembahyang ghaib ini, jenazah tu jauh daripada dia. Orang yang mati itu jauh daripada dia. Okey. Jauh tu, jarak tu lagu mana? Berapa masafah? Berapa jarak antara orang yang nak sembahyang dengan jenazah tu? Kalau Imam Rafi'i kata, antara orang imam tu dengan orang yang mati tu, yang boleh kita sembahyang apa dia, jenazah dia, lebih daripada 200 hasta ataupun 300 hasta. Boleh sembahyang ghaib. Sebab jauh tu. Sebab jauh tu jarak tu je, bukan kata melibatkan negeri ataupun melibatkan negara. Jarak tu, itu sebahagian daripada pendapat ulama kata macam tu. Tapi ada pendapat yang kita nampak yang lebih kemah, bukan jarak apa di hasta, tetapi menyebabkan antara kita nak sembahyang dengan jenazah yang ada tu jauh, tak mungkin sampai dalam masa yang cepat. Boleh sembahyang. Yang pertamanya kita kata negeri yang berbeza. Orang mati di Kuala Lumpur tu, boleh sembahyang jenazah, kita duduk Perak ni boleh. Sebab kemungkinan untuk sampai di sana jauh. Ataupun lebih-lebih lagi mati di Mekah. Itu melibatkan masafah ataupun jarak yang panjang. Maka harus sembahyang ghaib. Jadi kalau kita tengok pendapat yang lebih kukuhnya, bahawa sembahyang ghaib itu ada. Bukan khusus kepada Raja Najasyi sahaja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.